Okey, horn motor ya. Horn motor Yamaha. Kalau nak tahu macam mana dia berfungsi, macam ni wiring dia. Dia ada dua warna kat situ warna pink dan warna hitam. Warna hitam tu adalah wayar bumi warna ground. Yang pink tu warna wayar tu terus pergi ke horn. Jadi sekarang ni horn dia ada dua wayar. Ni satu pink, satu pink, ini pink. Satu wayar ni mesti ada current bateri lah. Buka kunci mesti wayar ni kalau kita check dia ada current. Ini wayar pink. Jadi wayar ni dia berfungsi sebagai wayar bumi wayar bumi. Button ni sebagai connection dia. Kalau tertekan bumi tu connect dengan wayar tu, wayar ni. Jadi yang satu lagi memang dah ada current, jadi horn akan berbunyi lah. Semudah itu je. Okey, jumpa lagi.